Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai kita bab niat ya. Niat ni kita akan ulang balik perkara ini insya-Allah, muslim-muslimat jangan bimbang insya-Allah ya. Sebab bila kita masuk kemudian kita masuk yang kedua, wukuf. Wukuf ya, wukuf di Arafah. Dan kita sebut tadi apa dia wukuf ya. Saya faham lebih dulu lebih lanjut yang disebutkan dengan wukuf ya. Wukuf. Alhamdulillah. Ini Arafah ya, wukuf di Arafah seperti kita sebut daripada awal tadi. Wukuf termasuk ibadat rukun haji yang paling top, paling utama. Sebab tu Nabi dah sebut Al-Hajjul Arafah, Nabi kata. Nabi kata tawaf, Nabi tak kata sa'i. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Mulai gelincir matahari masuknya Tuhur 9 Zulhijjah, dipanggil hari Arafah ya. Waktu wukuf hingga terbit fajar subuh 10 Zulhijjah. Waktu wukuf setahun sekali je, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Dia bermula masuk Zuhur ya, kita pergi awal lah. Satu hari sebelum wukuf pada 8 Zulhijjah seluruh Mekah akan jadi sibuk. Sebab jemaah akan mula nak keluar. Bas, ratus ribu bas akan bergerak daripada Mekah nak pergi ke Arafah. Semua nak pergi ke Arafah. Dia ada 6 lane, dia panggil ring. 6 ring dia panggil ring. Jalan tu dia panggil ring. Nak sampai ke Arafah tu dia ada 6 jalan besar. 6 jalan tu penuh. Beratus ribu bas bawa jemaah daripada Mekah nak pergi ke Arafah. Jarak daripada Arafah ke Mekah tu 21 km. Dalam keadaan biasa kita berjalan boleh sampai 21 km, maknanya kalau betul-betul dalam 20 minit dah boleh sampai. Tapi oleh kerana terlalu ramai bas, kadang-kadang sampai 1 hari 24 jam pun ada juga ya. Orang bergerak hari ni, bergerak tengah hari ni, besok tengah hari baru sampai. Bayangkan tengok begitu sesak, begitu banyak bas akan bergerak daripada Mekah pergi ke Arafah. Semuanya pergi untuk nak pijak Arafah tu, nak dapat haji. Masa yang kita boleh ada, dia wajib kena ada di Arafah tu Zuhur 9 Zulhijjah sampai besok sebelum masuk subuh besok pagi. Dia bagi masa tu saja. Masa-masa di antara Zuhur 9 Zulhijjah sampai sebelum masuk subuh 10 Zulhijjah kita ada di Arafah dapat haji. Walaupun kita pijak sat kita keluar. Nampak tak ya? Janji kita boleh pijak dapat masuk Arafah, sama ada kita pijak atau siapa kita naik kereta atau naik bas ya. Bas termasuk Arafah. Dia masuk Arafah 9 Zulhijjah Zuhur. Sebab dia keluar balik dapat haji. Nampak tak ya? Tuan Arab dia hambat unta dah. Dia terlepas naik unta, dia hambat unta. Nampak tak? Saja buat cerita ya lah. Unta tu pula masuk Arafah. Dia pun ikut masuk Arafah hambat unta. Dia bukan nak niat wukuf, tapi dia masuk tu waktu wukuf. Dia dah pakai ihram, dia dah niat. Nampak tak nah? Daripada Mekah lagi dia naik unta tu lari. Dia duk hambat unta. Ya? Sampai dia Arafah, unta pun masuk Arafah, dia pun hambat unta tu keluar balik. Dia dapat haji, unta tak dapat lah. Okey, nak faham nak bagi faham ya. Okey nah. Ulama buat cerita nak bagi faham luculah sikit nak. Makna kata pada waktu masuk Zuhur tu kita sudah ada di Arafah. Walaupun kita rusak dapat haji lah. Sangat mustahab Arafah. Itu panggilnya wukuf di Arafah. Jadi kita buat apa wukuf di Arafah ni? Kita dah kemah lah. Wukuf di Arafah menghadirkan diri walaupun sekejap, sekalipun diam sebentar, atau melalui mana-mana sudut padang Arafah ya.
kita dapat hijrah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, hari ni kita siap di Mekah. Kita nak pergi Arafah tu, kita mula pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dipanggil hari Tarwiyah. Kenapa? Hari itulah kita kena bersiap. Kalau dulu orang Arab dia cari ayam, Tarwiyah tu makna kita ikat bekas ayam pada binatang-binatang yang nak bawa tunggangan, nampak ya? Makna Tarwiyah itu mengikat bekas-bekas ayam pada kenderaan. Kita lebih lagi lah. Kita nak pergi Arafah ni, kita kena bawa bekas untuk 5 hari. Pakaian kita, ada biskut kering ke roti ke, untuk 5 hari standby. Sebab tak bawa-bawa, tak payah bawa beg besar, kita bawa beg bimbit tangan je. Tabung haji bagi kan, dia bagi satu beg tangan, bawa ke dalam tu boleh lah isi ya. Laki-laki bawa 3 helai kain sudah, bukan 3 pasang, 3 helai kain ihram, 3 helai ya. 2 helai dia pakai lah, satu pakai kain, satu pakai selimut, selai lagi simpan dalam beg. Yang tu kita nak pakai bila nak sembahyang. Tak sembahyang, simpan dalam beg. Yang bawah tu kita nak pakai bergerak di Arafah, masuk bilik ayam, keluar apa semua. Nak sembahyang, kita londeh hak bawah tu pakai hak baru dalam beg ni. Dah habis sembahyang, buka balik, simpan balik, pakai hak lama balik, tak apa. Nampak tak? 3 helai saja. Kain ihram laki-laki terbaik. Nak masuk satu beg, payah ya. Bawa kain pelikat 2 helai. Ya. Seluar panjang bawa 2 helai. Okey. Baju t-shirt pakai 2 helai. Laki-laki ya, perempuan bawa telekom set, 3 set tu dah. Satu set pakai nak pergi, satu set lagi taruh untuk nak sembahyang, satu set lagi pakai nak pergi Arafah wukuf. Okey, tu orang perempuan ya, 3 set tu dah. Set lengkap lah semua, orang perempuan punya lengkap lah semua lah. Kalau ada undergarment semua bawa lah ya, siap. Okey. Yang lelaki bawa 3 helai kain ihram, 3 helai, bukan 3 pasang, 3 helai, 3 keping. Okey, nanti dah lah. Okey. Itu sebabnya itu sampai kita akan sebut kemudian lah saja, saya highlight awal sikit. Jadi hari Tarwiyah ni kita kena siap. Hari ni lah kita nak mandi ihram, pakai ihram, solat ihram. Yang ni bagi orang yang pilih haji tamattu'. Haji tamattu' saja. Haji ifrad, haji kiran tak mandi dah. Dah mandi dah sekali sudah lah. Masa nak niat haji dulu dia mandi dah. Dia pakai ihram dah. Dia sembahyang ihram dah. Jadi dia tak payah apalah. Hari 8 ni dia cuma pakai ihram baru lah. Pakai baju kain baru sikit. Mandi biasa lah. Basuh badan je bersih. Ya? Takkan tak mandi kot lah. Nak keluar habis. Itu saja bagi orang ifrad dengan orang kiran. Orang tamattu' saja. Tamattu' dia kena, sebab dia baru nak buat haji. Orang tamattu' ni dia pergi awal, dia kena umrah. Betul tak? Dia pergi dengan umrah, dia tak pergi dengan haji. 8 Zulhijjah baru dia nak naik haji. Nampak tak? Ya? 8 Zulhijjah baru dia nak naik haji. Maka tu dia kena mandi, pakai ihram, sembahyang ihram. Ya? Masa dia mari mula dulu dia buat umrah. Mandi juga, pakai ihram, sembahyang ihram. Kemudian buat umrah. Habis umrah dia tak buat apa dah, dia sengat, dia habis. Dia nak bergerak balik pergi ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Dia kena jadi baru balik buat haji pula. Nak buat haji, dia kena juga. Sebab nak niat haji. Ini artinya orang nak pergi ke Arafah, ini dia punya pekerjaan ya. Di Arafah tu kita duduk dalam kemah, kita tak buat apa kerja lain ya. Tarikh wukuf, ini lama punya ni. Tak pakai ya. Jadi kita ambil faham betul lah. Ya. Habis kan? Tarikh wukuf tahun ni berapa saya beritahu bang ni? Ya. Tarikh wukuf ya. Sekejap ya. Baru ni kita ambil tempat hadis tempat bicara. Sekejap ya. Baru ni saya beritahu kan. Bila kita nak mula buat. Dia berniat.
Okey. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah kita sebut dah tadi, insya-Allah. Jadi itu ukur yang Arafah ya. Kita faham secara kasar begitulah. Secara kasar kita telah mana tadi dah telah fahamlah ya berkenaan dengan ukur yang Arafah. Penting kan? Kemudian rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga tawaf. Tawaf maha penting. Sesudah wukuf tawaf. Ya, mari kita tengok pula tawaf ya. Bagaimana kita nak faham dengan tawaf. Tawaf mengelilingi. Ya, tawaf dan syarat dia. Tawaf dalam Masjidil Haram. Apa dia tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Itu maknanya tawaf. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. 7 pusingan lengkap. Tak boleh 6, tak boleh 8. Kalau kita tawaf, katalah antara 6, 7, 6, 7. Aku ni 6 ke 7? Ambil 6 tambah 1 jadi 7. Aku ni 7 ke 8, 7 ke 8, ambil 7. Lah mana beli 8 pula. 3 ke 4, ambil 3. Macam rakaat semayang juga. Kalau kita ragu-ragu kan, kita tambah. Ini artinya tawaf. Tapi kita tak sujud sawi lah. Jangan silap pula. Pergi sujud sawi pula lah. Tawaf korang rakaat lah. Korang pusingan kan lah. Korang rakaat sujud sawi. Tawaf tak lah. Kita dah tawaf 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Ambil 3, tambah lagi 4. Jadi 7. 2 ke 3, 2 ke 3 ambil 2, tambah lagi 5. 5 ke 6, 5 ambil 5, tambah lagi 2, 7. Begitu kaedahnya tawaf ya. Dia mesti, dia punya syarat. Tawaf ni dia ada syarat dia. Pertama, dalam Masjidil Haram. Tak kira dalam ni di bawah ke, di atas tingkat 1 ke, tingkat 2 ke, atas bubuh ke. Asalkan dalam kawasan Masjidil Haram. Luar tak boleh. Luar Masjidil Haram tak boleh. Di atas jalan raya pusing keliling, tak boleh. Tak gitu kan? Dia kena dalam masjid. Masjid luas sekarang cukup besar, 2 kali ganda asal sekarang ni ya. Dia tambah satu kompleks Prince Abdullah. Dia tambah baru ya. Menara daripada 12 sekarang ni. Menara dia 12 sekarang ni ya. 12 menara. Masya Allah ya. Dulu 6 saja. Dah jadi 12. Double ya. Menara dia kan. Okey. Jadi kita pertama ada Masjidil Haram. Kedua, suci daripada hadas dan najis. Ini kena faham. Kita kena mandi bab ni, kita nak sembahyang kena faham bab ni lah. 2 hadas tu kena bersih. Cara mandi wajib ya. Mengenal najis, membersih najis ya. Orang-orang yang ada penyakit salisul baul, kencing tak puas, kencing tak tos ya. Bergerak sikit meleleh keluar. Gerak sikit cit, gerak lagi cit, bergerak lebih cit terus itu je ya. Tu semua nak kena faham bab tu lah. Orang perempuan ya, haid ataupun kedatangan haid ataupun masih dalam haid tapi tak keluar haid ataupun keputihan ataupun ada nifak, makna kata ada darah penyakit istihadah, semua tu kena faham. Bab tu kita mengaji di luar sebelum pergi Mekah. Hari ni dalam tabung haji pun usul haji ada bab tu, bab cuci mengajar ya. Sebab ada jemaah haji yang pun tak tahu bab nak ambil wudu tak betul ya dah. Jemaah jemaah haji tak nak ambil wudu tak betul ya. Sudahlah, maka tu ada kursus wudu pula dalam tabung kursus haji. Kursus tabung haji ada masuk mana ni? Ya kursus kita tak masuk lah ya. Kursus kita usah highlight je lah apa pergi mengaji yang lain no? Nak kenal najis, nak kenal apa semua tu kena faham dulu. Sebab la tuqbalu solat bi ghairi tuhur, Nabi kata. Tidak akan terima sembahyang melainkan dengan suci. Maknanya sembahyang tak terima, haji lagi doa. Kena faham ya. Ini pertama suci hadas, najis. Bagaimana kita nak tahu najis sebab kita kena bersih 2. Pakaian kita, badan kita, tempat tak ada masalah. Tempat Saudi punya. Lantai tempat tawaf tu itu urusan tabung haji. Urusan urus dia Mekah. Tak kena mengenal tabung haji, tak kena mengenal kita. Depa tiap-tiap time ada mop, ada depa punya support service. Sentiasa cuci lantai tu bersih. Itu kerja depa. Ya. Yang ketiga,
menutup aurat. Orang lelaki pusat lutut, tempat dia nak tutup, pusat lutut. Kain ihram tu kita pakai, kita nak ikat ihram kena atas pada pusat. Jangan ikat atas bawah pusat. Dan kita ikat tali pinggang tu kena ikat betul-betul erat supaya dia punya kain ihram kita tak melorai turun. Banyak yang tak faham. Nampak tak? Tambah-tambah kita yang pergi semua ada perut. Kebanyakan jemaah haji ni ada perut. Dia tak? Jarang yang betul-betul shape dia kemas, tak ada lah. Ada kena tak kemas, shape banyak kita kan. Bila kita pakai ihram dia melorai turun tau. Melorai turun nampak pusat sekeboi. Tak sah tawaf kita tu. Tawaf tu tak sah, haram. Itu dia. Macam semayang lah nak. Dia melorai turun sampai ke pusat, nampak sampai ke pusat. Habis dia kena angkat sampai ke pusat. Yang ni ustaz pun tak faham dia nampak lagi. Mutawif. Ustaz ni mutawif bawa pusat terkeboi. Saya pergi tegur dia. Ni entah ni apa ni? Mutawif. Pusat dia keluar tu. Tawaf minta tak sah tau. Minta duk bawa jemaah. Tu dia. Tu dah lah. Allah. Dia buat terkejut. Allah. Ham tu dah Allah. Nampak lah. No lah. Amal kata kita kena. Lelaki, perempuan kena jaga 5. Perempuan lebih sikit 5. Nombor 1, jaga dahi. Jangan terbuka lebih. Nampak. Nampak gigi rambut. Kedua, bawah dagu. Orang perempuan pakai telekom, dia panggil apa? Dia panggil kikik. Lah ni tak ada kikik kan? Moden lah ni mana ada kikik? Tak ada kan? Tak ada lah. Dulu ada kikik dia buat. Dagu tak masuk aurat orang perempuan. Bawah dagu ni masuk ni. Lihat. Jadi nak tutup lihat, dia kena pasang dalam dagu lah dia. Dia jadi bila pasang dalam dagu tak nampak lihat. Dagu bukan aurat. Lagi dagu bukan aurat. Boleh nampak dagu. Muka kita bulat boleh nampak. Elok. Dan yang penting tu bawah dagu. Itu nombor 2. Nombor 3, tangan. Ni tak apa ni. Depan belakang tak apa. Orang perempuan depan belakang ni tak apa. Bukan aurat. Nampak tak? Bukan aurat. Tapi kita tutup belakang ni. Tapi tangan buka lah. Tapi kita tak tutup tak apa. Dia cakap ni ya. Orang perempuan cakap ni ya. Aurat dia. Depan belakang tak apa. Cuma sunat tutup belakang ni. Yang belakang tangan. Kita nak pakai dalam glove apa semua. Kita kena pakai bila kita angkat tangan. Dia tak melorai. Tutup. Itu nombor 3. Nombor 4, kaki. Stokin. Pakai stokin yang tak tebal. Jangan ada cari. Kalau cari sikit, nampak aurat tapak kaki, bawah pergelangan daripada mata kaki, maka sembahyang tidak sah, tawaf tidak sah. Cari stokin, pergi sana beli stokin banyak-banyak. Jangan sayang duit. Nak buat kerja haji sekali sekali pakai stokin pergi balik, buang, pakai stokin baru. Boleh? Cari stokin yang tebal. Tak ada tebal, pakai 2 lapis. Pergi tak? Skin color tak ada masalah. Color kulit tu bab lain. Yang penting tu stokin tu tidak nampak membayangkan warna kulit. Stokin warna kulit tak apa. Jangan nampak warna kulit. Faham ya? Okey. Stokin kemudian kita berjalan tu mungkin dia cari. Dia cari mungkin ada lubang sikit walaupun kecil. Nampak tak? Tawaf kita tidak sah. Sama juga sembahyang tidak sah. Nombor 4, nombor 5 apa dia? Jangan pakai jarang. Itu dia ketat. Indonesia banyak. Tak maaf orang Indonesia banyak. Perempuan-perempuan Indonesia muda-muda pakai jeans, pakai seluar ketat. Nampak tak? Membayangkan bentuk kulit. Bentuk aurat haram tak boleh. Macam bukan aurat juga Nabi kata. Nampak tak? Jangan ketat InsyaAllah orang Malaysia alhamdulillah good, kuais. Malaysia kuais. Bagus. Dia kata tadi ni perempuan kita semua insyaAllah tak pakai lebih dulu. Tapi tak tahu nak buat ni musim sekarang ni. Trend sekarang ni pakai seluar besar ni kan. Perempuan ni trend sekarang pakai seluar besar ni. Tak ada ketat-ketat dulu trend dia trend. Tapi dalam musim haji dia tak ada trend. Semua kena pakai longgar. Jangan pakai ketat membayangkan bentuk punggung kulit Allah. Dia sembahyang depan kita pula. Sana campur lagi perempuan di masjid kan sendiri. Dia sembahyang depan kita. Allahu Akbar, dia nampak punggung dia.
Habis haji aku tak mabrur. Dan itulah, itu kena jaga orang perempuan lah. Jaga orang kita, jaga juga pandangan orang lelaki tak rosak. Boleh lah. Okey, itu 5 aurat. Orang perempuan kena jaga 5 tu. Faham ya? Ini betul aurat. Ya. Kemudian yang keempat, 7 pusingan dengan yakin. Kita kena yakin sendiri, jangan ikut orang. Kita sendiri kena kata pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat. Suami isteri pun tak boleh percaya. Itu dia. Abang, pusingan berapa abang? Tak boleh. Kenapa? Kadang isteri pula, abang pula tanya ke isteri, ini berapa lah? Abang pun lupa lah. Tak boleh. Nampak tak? Masa akad nikah dulu betul ya. Juru nikah kata apa? Sudah akad nikah, sudah berkahwin, suami isteri kena percaya-percayai cara salah-salah dan haji tak boleh. Nampak tak? Masa akad nikah boleh. Akad nikah boleh lah. Suami dan isteri saling mempercayai di antara satu juru nikah beritahu. Dia dah mesti percaya, isteri kena percaya kat suami, suami percaya kat isteri. Yang tu dalam akad nikah bang. Tawaf tak boleh bang, oi, tak boleh. Bawa lah. Tawaf masing-masing punya pendirian. Boleh tak? Ini maksud yakin ni. Ya. Kita kata yakin pusingan kita 4, kita kena 4. Kita kena tambah lagi 3. Isteri kita juga ya. Saya dengan isteri saya tawaf sekali kan. Ya. Saya tangan sudah masuk dalam kelambu Kaabah. Tangan saya dah terlajak masuk dalam kelambu Kaabah, pergi pegang dinding Kaabah. Nampak tak ya? Apa tak tahu saya teringat macam mana ke saya pegang ya. Pusingan tu batal. Pusingan tu dah batal dah. Kami bergerak sekali sama-sama. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat, tangan saya ada masuk dia pegang. Isteri saya tak tahu. Nampak tak? Sampai 7 dia keluar, saya tak keluar. Dia kata, abang ni 7 lah. Dah, 7 aku belum lagi. Sebab nak kena tambah 1 pusingan lagi. Sebab pusingan saya yang keempat dah rosak. Nampak tak? Itulah kita jangan percaya sama-sama kita. Masing-masing ada pendirian dia sendiri. Maka itu kita kira kita. Maknanya kalau kita yakin 7. Jadi nak yakin 7 macam mana? Ini kita bergantung tu cara kaedah saya mengajar lah. Kita tawaf ni kita guna zikir. 7 pusingan kita ambil 7 zikir. Lengkap 7 zikir, habis 7 pusingan. Atau kita ambil 7 surah Al-Quran. Kita ambil surah pendek 7. Pusingan pertama kita baca Qul Huwallah saja. Pusingan kedua kita baca surah Inna Anzalna. Pusingan ketiga surah Al-Falaq. Pusingan yang keempat surah An-Nas. Pusingan yang kelima kita Safar. Pusingan yang keenam kita selawat Nabi. Pusingan yang ketujuh kita ambil tahlil la ilaha illallah. 7. Habis 7 bacaan zikir habis. Doa dalam pusingan ni tabung haji bagi contoh lah dalam buku-buku doa tu. Maknanya kita bebas nak baca apa pun masa tawaf tu. Dia tidak ada satu bacaan yang khusus untuk tawaf. Tak ada, tuan. Buku tabung haji tu dia bagi lah, kena standard lah, kena ada lah doa-doa dia bagi. Bukan itu doa yang kena baca. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri. Nampak tak? Nak baca apa, nak zikir apa. Boleh. Nak ambil nama-nama Allah, boleh ambil 7 nama Allah. Pusingan pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Pusingan kedua, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Pusingan yang ketiga, Ya Ghani Ya Mughni. Contohlah. 7 pusingan, 7 zikir, habis. Tak payah duk tanya orang. Boleh? Ini konsep ni kita akan bawa bila tawaf lah. Kita jangan duk bergantung dengan doa di jalan duk tengok buku. Nampak tak? Kaabah tak tengok pergi. Tengok buku. Pergi kursus tengok buku. Pergi Mekah tengok buku. Tawaf tengok buku. Kita mati orang pula tengok buku dia baca talqin dengan kita. Apa padan? Okey, kita sendirilah baca bebas 7 doa, pilih 7 doa, pilih 7 zikir, pilih 7 selawat, pilih 7 istighfar, banyak. Tak ada modal menyumbang saya bagi insyaAllah.
Ustaz Azam bagi 7 zikir. Saya bagi insya-Allah. Ada sini ada. Saya bagi tuan. Ada lah. Saya ingat dalam buku nota ada pun. Tak silap. Di belakang Baik. Kemudian lagi, yang kelima bermula daripada Hajar Aswad. Penjuru yang ada batu Hajar Aswad tu kita mula pada penjuru itulah. Di situ sebagai starting point. Sampai ending pun di situ, starting pun di situ. Ya. Jalan Tauhid 7. Nanti praktikal kita tunjuk sikit. Kita buat praktikal sikit nanti dah. Kita buat praktikal sikit di sini. Tuan-tuan dan puan-puan saya akan tunjuk tawaf macam mana. Kemudian yang keenam, mengkirikan Kaabah. Bau kiri kena jaga. Sambil kita berjalan tu, bau kita tu kena menghadap Kaabah. Nampak tak? Terpesong sikit-sikit tak apalah. Sikit-sikit tak apalah nak. Tapi jaga. Ya, bau kita. Ya. Yang ke-7, jangan berubah. Yang ni payah sikit. Tidak berubah niat. Tawaf ni dia tak ada niat apa-apa. Cuma orang membuat kerja haji ni, kalau dia buat haji tamattu, ya, dia niat tawaf umrah lah. Mula-mula, lepas tu tawaf haji. Tak niat tawaf haji pun tak apa, tak niat tawaf umrah pun tak apa, tak niat pun tak apa. Sah dia punya tawaf tanpa niat. Faham? Ya? Sebab kita dah niat di miqat, niat haji, niat umrah dah masuk dalam tu lah. Dia tak payah khusus nak kena niat, ya. Tapi kita niat, kita tak apalah, tak ada masalah. Aku nak tawaf umrah. Takkan rugi juga no. Aku nak tawaf haji. Kutlah kita terlupa niat, tak apa, tak ada masalah. Tawaf. Jangan bimbang. Yang susah tu berubah niat. Berjalan tu kerana tawaf. Tak ada pasal lain. Aku berjalan ni semata tak tawaf. Nampak tak? Ya. Suami isteri berjalan. Tengah-tengah duduk berjalan tu, dia baru pisah. Nampak tak? Ya. Suami terlepas ke mana ke? Isteri duduk cari. Dia tawaf duduk cari laki dia. Bukan tawaf cari laki. Nampak tak? Itu berubah niat. Nampak tak? Mana abang aku, mana abang aku nak. Tengok-tengok sama lu Bangladesh juga kawan ni. Lagi payah lah. Yang isteri, yang suami pun cari isteri. Isteri dia hilang. Nampak tak? Sampai 2 tahun duduk cari. Itu berubah niat. Boleh tak? Itu bukan tawaf mana duduk cari bini dia. Okey? Tengah-tengah duduk tawaf, nampak satu hamba Allah. 20 tahun tak jumpa, hutang 500 tak bayar. Tengah-tengah duduk tawaf, nampak hamba Allah seorang. 20 tahun tak jumpa, hutang pula 500 tak bayar. Allah can aku hari ni hamba yang bekah lah. Hutang aku orang tak bayar. Kita mula duduk tukar gear cari dia, nampak? Dia, kita bukan tawaf, duduk cari orang bayar hutang. Itu dia. Nampak tu? Kita tak sedang lah tu. Yang ni susah. Berubah niat, jangan. Ya, apilah susah. Tu kira apa dah. Kod barang hilang. Tengah-tengah duduk tawaf, jam tangan jatuh, jubli perak. Jam pula jubli perak. Titoni jam. Mahal. Nampak lah no. Mula lantai duduk mata sampai duduk tahu dah tengok lantai. Itu bukan tawaf, cari jam nama dah. Dia tengok berubah niat. Tak sedang tu nak jaga tu lah. Okey. Ni api lah. Ada satu perempuan. Tawaf jemaah kita lah, jemaah package saya lah, jemaah package tabung haji lah. Dah habis bertawaf dia kata saya, Ustaz, saya hilang rantai tangan, dia kata. Rantai tangan dia mai hilang. Nampak tak? Habis saya kata buat apa? Saya duduk cari tadi tak jumpa. Hang tawaf tadi hang duduk cari jam, hang duduk cari hang punya rantai, hang punya tawaf tak sah, hang kena buat lain. Ya ke? Tu dia. Nampak tak? Pasal dia duduk tawaf tadi ni, duduk cari dia punya rantai tangan jatuh. Pusingan berapa pun dia tak tahu. Tengok rantai tangan tak ada. Nampak tak? Ya? Habis semua saya kata buat tawaf lain lah. Buat tawaf lain, saat ni kita cari. Tawaf dulu. Habis tawaf dia buat pusingan lain. Dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kita nak minta buat sembahyang hajat lagi dah. Saya punya rantai tu. Saya tahu nak berapa. Ni tahun berapa tuan-tuan? Tahun 2009. Duit kita besar ni lah. Rantai tu 30,000. Yang bawa 30,000 rantai di Mekah ni apa? Cerita lah. 30,000 rantai mahal lah. Masya Allah. Ada berlian pula tu. Dia kata, Ustaz buat sembahyang hajat sikit. Saya pun abang kat semua. Kita punya muslimah seorang hilang rantai. Marilah kita buat sembahyang hajat.
ada dekat 300 orang lebih jemaah dalam lobi tu sembahyang. Buat sembahyang hajat pada malam nah. Duk lepas tu, duk besok dia main. Dia buat main rantai. Rupanya dia tak pakai rantai, dia buat almari. Allah, macam nak cekik punya geram. Betul lah. Dia kata, saya tak pakai, saya lupa, saya pakai. Saya buat almari, dia buat almari. Lah dia pun denda lah. Kami 300 orang, api cari nasi mandi. Satu talam kambing tu dia. Nampak tak? Dua ada 300 talam mampu main. Kambing. Satu talam pun juga RM112. Lepas tu yang dah perkenal kami kan? Ni yang kena buat main. Itu sajalah cerita pisang lah. Bagi sense of humor sikit tuan-tuan sedang lagi lah. Jadi ingatlah, tawaf jangan berubah niat. Yang tu payah kita jaga niat kita tu ya. Kalau apa-apa pun, kalau kita rasa kita kehilangan jam, tangguh niat tawaf tu, jangan buat lagi. Okey. 3 pusingan kita punya jam dah hilang kan? Jangan sambung tawaf tu lagi. Niat aku tangguh tawaf. Tangguh, cari dulu jam. Cari dah kuat, start disambung balik tawaf. Boleh? Itu cara dia lah. Jangan kita layan perasaan kita. Nah, sambil dia tawaf, sambil cari barang. Tak boleh ya? Ini yang kata tadi ni berubah niat. Kalau ada yang ni tawaf kita tidak sah. Tu nak paling tidak kan. Ni ada orang duduk jalan berangkai dalam belakang kita. Kita lari, mari kita lari. Niat tu dah berubah. Lari daripada jamaah. Itu maknanya kita juga berubah niat. Faham ya? Yang nombor 7 ni yang paling rumit sekali. Nombor 7 dengan nombor 2. 2 tu jaga bersih, suci ya, daripada hadas dan najis. Bab ni tuan-tuan kena master betul ya. Dengan ubah niat. 2 perkara ni saja yang rumit sikit dalam tawaf lah ya. Kalau kita boleh betul 2 ni okey, baik. Lagi ya, sambung lagi. Habis bab tawaf, nanti kita terang lagi akan datang. Bila sampai bab tawaf ni, kemudian kita masuk rukun yang keempat, sa'i ya, sa'i. Ya. Sa'i berjalan, sa'i senang, tak ada masalah. Ya, sa'i satu perkara yang tidak kuat dalam ibadah haji. Sa'i tak kuat. Ya, tempat sa'i pun tak masuk Masjidil Haram. Tempat sa'i tu tak termasuk Masjidil Haram. Tak masuk. Itu dia lah. Jadi orang dalam keadaan haid pun boleh sa'i. Katalah masa duduk tawaf tu, okey bersih dah, tawaf, elok Salomon ni dah lah, muslimah tawaf, ya. Bersih, dah siap 7 pusingan, dia pun sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat, datang dia punya haid. Datang haid. Dia boleh pergi sambung untuk tawaf. Sambung, tawaf sa'i, dia boleh sambung sa'i. Boleh sa'i dalam haid. Ya. Jadi sa'i ni dia cuma 3 syaratnya. Pertama, sa'i di tempat yang disediakan. Safa marwah, safa marwah, safa marwah. Sedia tempat tu, nombor 1. Nombor 2, mula daripada safa. Tak boleh mula daripada marwah. Safa, marwah. Marwah, safa, 2. Safa, marwah, 3. Marwah, safa, 4. Safa, marwah, 5. Marwah, safa, 6. Safa, marwah, 7. 7 marwah. Mula pada safa, yang 1 mula daripada safa, yang nombor 7 mesti ada di marwah. Itulah artinya perjalanan sa'i, 7 perjalanan. Nampak ya? Itu saya nombor 2. Ya. Nombor 3 tadi ini, nombor 3 jangan berubah niat. 3 itu saja. Jangan berubah niat. Berubah niat nak berlumba kan, nak berlari kan sama-sama ni, tak boleh kan? Jadi 3 perkara saja sa'i. Dia tak berubah syarat. Tak ada uduk boleh. Tak ada uduk boleh sa'i. Orang perempuan yang haid boleh sa'i. Ya, dalam keadaan tengah-tengah duduk tawaf, cirit boleh sa'i. Sa'i cirit nama dia. Nampaklah nah. Ada orang Turki, orang tua mesti ada. Dia tak sedang boleh cirit. Habiskan ihram dia tadi belum dia boleh sa'i lagi. Nampak tak dah? Dia punya tak sedap orang tua, nampak dah? Sampai dia cerit tak sedap. Kadang-kadang dia kentut keluar dia cerit, dia tak sedap tu lah. Nampak dah? Dari tu jenuh kita main duk hambat bercepung lah kan? Boleh.
Orang perempuan dah tengah haid, tengah duduk sa'i, keluar haid tau. Ya, agak meleleh tabur habis di lantai kan. Ni orang perempuan pula sa'i dia sah sebab dia ada 3 syarat ya. Pertama, dia sa'i di tempat yang sa'i, di balik. Kedua, bermula daripada safar. Ketiga, jangan berubah niat. Syarat lain tak ada. Tempat sa'i itu tak masuk masjid. Nah, jadi kalau kita nak sembahyang waktu, jangan pergi duduk tanpa sembahyang, rugi. Tak boleh tahatul masjid. Pasal dia bukan masjid. Nampak ya? Nah, buat dalam masjid. Jangan sembahyang di situ. Nah, sembahyang jemaah kerana ramai orang sembahyang tempat sa'i. Nah, berhenti sa'i semua pakai duduk nak sembahyang. Jangan ada rugi ya. Sebab tempat tu bukan masjid. Tempat sa'i dia panggil mas'a. Safa Marwah mas'a, dia ada 2, dia buka besar ni ya. Dua-dua tu bukan masjid. Jadi kita nak sembahyang masuk dalam masjid. Dia je Dulu kita punya ketua kita punya dulu Rashid Maidin kan, komunis Komite Melayu Rashid Maidin. Time tu saya bertugas. Tak bila tahun 1993. Dia dengan tabung haji kerajaan Malaysia bagi kat dia lah, buat kerja haji lah Jadi dia dah balik ke pangkuan masyarakat. Kerajaan bagi kat dia satu anugerah buat haji percuma lah, dia pergi lah. Dia duduk sembahyang di tempat sa'i. Masa nak tunggu waktu Isya, dia duduk tempat sa'i dengan 2-3 orang. Nampak tak? Orang tamu ni memang ada yang Ustaz. Tu Rashid Maidin tu. Ustaz pergi habar kat dia, suruh pergi duduk dalam masjid, jangan duduk tampuk. Saya pun ada peluang jumpa Rashid Maidin, tak senang dah jumpa Rashid Maidin tak ada. Saya pergi bagi salam dengan dia. Memang dia ni orang yang ada pengajian agama lah memang pengajian agama, bercakap fasih dia boleh baca Quran fasih dia ni Dia pergi jumpa dia bagi salam, minta maaf saya panggil Aki Aki Rashid, minta maaf saya petugas tabung haji guru agama. Nak abak dekat Aki jangan duduk tau ni masalah ni tak masuk masjid Aki tak boleh niat iktikaf, Aki tak boleh sembahyang tahiyatul masjid, Aki tak dapat fadilah masjid, Aki duduk dalam tu. Ya Allah, terima kasih, saya tak tahu dia saya tak ada pengalaman. Saya pun escort dia masuk ke tempat sembahyang masjid. Ini antara yang kita nak nampak. Belum kita nampak, kita kenal, kita bagi tahu lah. Tak kenal, tak apalah. Yang mana kita kenal saudara kita yang ada di situ, kita pergi habakkan dan suruh duduk dalam. Jangan duduk dalam kawasan tu, kerana kawasan masa'ah, tempat sa'i itu tidak terbilang sebagai masjid. Okey, sambung. Habis sa'i Sa'i senang mudah. Baik. Kemudian bercukur. Bercukur ni bukan tahlul Jangan salah faham Bercukur, bergunting. Gunting rambut. Bagi orang yang memilih haji ifrad, dia akan gunting rambut pada tanggal 10 Zulhijjah. Apabila dia pergi lontar Jamratul Kubra. Sekarang kita panggil Jamratul Kubra, jamrah yang terbesar. Pada tanggal 10 Zulhijjah kita pergi baling 7 biji saja batu. Pakai ihram, dibaling 7 biji di Mina. Lepas kita baling 7 biji itu, bagi orang yang pilih haji ifrad, dicukur kotak. Cukur licin kotak. Buang habis rambut dah. Jangan tinggal satu hun pun. Bagi orang yang pilih haji tamattu. Orang pilih haji tamattu, masa dia berumrah dulu, dia jangan bercukur, dia gunting, sudah taruh rambut tu haban nak cukur di musim haji. Boleh. Ini bagi orang pilih haji tamattu. Orang pilih haji tamattu masa umrah. Lepas dia berumrah, mula-mula umrah tu, lepas dia sa'i dengan sa'i umrah, jangan cukur, dia gunting rambut. Gunting, ambil 3 spot. Spot yang pertama belah kanan, spot yang kedua belah kiri, spot yang ketiga depan, atas. Okey, sikit jangan banyak. Itu bagi orang pilih umrah, dia cukup, dia gunting rambut. Besok dia masuk haji, dia buat haji pula, dia akan cukup. Asal ni lepas dia pergi lontak kubra, sama juga. Lontak kubra 7 biji, 10 Zulhijjah, masuk mana-mana kedai barber, banyak barber shop gitu, dicukup. Lah ni 15 rial buat dia ambil.
Ya, 15 suar kepala ni pulih kepala kita. Habis dah. Dia punya hari dia nak bagi kat dia bayar 15 cukup ke tak? Nampak? Tak mau nombor 1 tak mau. Bunyi licin tu nampak tak? Tidak nak. Khalas kata kat dia semua. Dia cukup dia pulih kepala kita, dia cukup ke tak habis. Selamat bayar 15 rial kat dia. Okey. Itu kita panggil cukup. Perempuan jangan. Perempuan gunting tu lah gunting. Ada perempuan cukup orang tahu tak? Daripada orang cukup pakat-pakat daripada kita cukup bagi Abdal bunyi pun dia mengaji salah, dia mengaji ilmu kasih baba, dia tak mengaji ilmu Alibaba tau. Dia pergi dapat petua tak habis, pergi tengok kuliah gamak dengar tak habis, guru kata apa cukup bagus, dia pakat dua orang pergi cukup dua orang, dia pergi dengan suami dia tau dua ni, package habis cukup masuk dalam bilik 5 orang satu bilik, 3 orang tengok awak apa cukup. Dia kata kami nak buat yang terbaik. Tu dia. Nampak tak? Tak betul kita orang perempuan tak boleh cukup gunting. Jenuh pun main menyebab saya. Dia pakai tudung elok lah. Menyebab Ustaz, kami ada hal sikit ni pasal apa ni. Kami nak buat yang terbaik Ustaz. Tapi salah langkah. Dapat petua tak betul. Bagi cukup habis. Allah. Yang ni kena habak ke suami apa? Orang perempuan nak gunting rambut, dia kena minta izin suami. Kalau tak ada suami, kena izin wali, bapa, ataupun abang ke, ataupun adik laki-laki. Itu wali dia lah. Orang perempuan nak buang rambut, nak cukur rambut, nak pendek rambut, kena minta izin suami tu. Rambut hak suami tau. Rambut tu hak suami sebab perempuan kan tutup kepala. Orang perempuan wajib tutup kepala. Kalau tak menikah, hak wali, hak bapa. Nampak tak? Itu orang kena faham pasal perempuan kena pakai tudung kena tutup sebab rambut tu adalah hak wali, hak suami. Sebab tu bila nak gunting, nak cukur apa juga, nak pendek rambut, dia kena minta izin abang, nak bagi pendek rambut sikit apa dia. Nampak tak? Suami bagi pintu besar lah, biar hang nak cukur pun aku bagi ke hang lah, terus tak ada masalah. Jadi maka tu saya kata ni kena panggil suami ni. Saya nak jumpa suami. Dia panggil suami lah. Suami tak tahu pasal apa Ustaz. Ni isteri yang pada 2 orang. Dia nak buat the best. Dia nak buat haji the best. Habis apa nak? Dia sudah salah langkah. Nampak tak? Petua tak habis. Dia cukup rambut tu. Kelipok dengan suami lah. Sabar. Jangan marah. Kita bagi selesai. Rambut boleh tumbuh balik. Dan ni pun ada fashion kan? Fashion botak lah ni kan? Ada kan pun ada fashion kan? Model fashion sekarang ni ada kepala botak dengan uniform, dengan pakaian kostum dia sesuai dengan dia punya botak, catwalk pula berjalan. Okey, tak dapat tidak lah kan, makanya maafkan dia lah, dia pun nak buat terbaik. Suami tu okey lah, kalau Ustaz kata lagu tu kami redha lah, tidak lah, ingat perempuan no cukup ya. Dah tak kena mengenal dengan dam. Dah cukup lah nak cukup dengan dam. Apa masa boleh cukup? Masa dah boleh cukup gunting dah, dia cuma salah langkah saja. Dia tak gunting pergi cukup tu saja, tak kena mengenal dengan dam. Tak ada kena mengenal Jangan sebut dekat dengan dam apa semua. Ini perkara masalah ni memang hari tu kena gunting rambut. Lepas kita lepih lontar 7 biji batu tu, kita kena gunting rambut. Dah kena gunting. Orang perempuan nak lelaki disunatkan cukur. Faham tak bahasa saya cakap ni? Masa tu memang masa bergunting, masa bercukur. Tak kena mengenal dengan dahab. Nampak tak? Memang kena cukur. Rukun haji. Tapi dia kata orang perempuan jangan cukur perempuan gunting rambut. Cukur tu dia dah langgar jadi makruh hanyalah. Jadi makruh, jadi marah suami lah. Tu lah cerita dia. Nampak pelik ada sikit tu saja. Tak ada kena apa pun, tak ada salah tak mana pun. Cuma tersilap sikit aja, tersilap. Khilaf dia panggil, bukan silap, khilaf. Itu saja. Dia pun berhajat nak buat yang terbaik. Tapi salah langkah kan. Itu dia lah. Habis maka tu bergunting ni paling penting lah. Kenapa bergunting paling penting? Kita kali kedua kita gunting dalam hidup kita lah. Kali pertama kita beranak kan, keluar pada perut, dia gunting cukup kepala kita. Yang tu lelaki perempuan kena cukup dia lah.
buang DNA lama. Kita dalam perut mak, DNA kita tak pakai dah. Rambut tu DNA, faham tak? Ya? Rambut, kuku, gigi, 3 ni DNA kita tau. Nah, bila kita keluar daripada perut, tengok gigi apa keluar? Gigi palsu keluar. Bukan gigi palsu, gigi susu. Gigi itu kena buang, sendiri akan bertabur kan gigi itu. Kita tak payah cabut lah. Gigi susu akan bertabur. Dia ganti gigi kekal. Gigi susu tu DNA dalam perut. Masa kita dalam perut mak, nah. Rambut kita pun dalam perut mak, DNA. Bila kita kena buang rambut tu. Memang rambut tu tak lekat. Nampak ya? Ketiga kita punya kuku. 3 ni lah. Jadi bila kita pernah hidup kita, dalam semua hidup sekali, kita kena buang DNA tu. Jadi kita pergi buat kerja haji lah. Kita kena buang rambut kita, maknanya kita buang DNA lama, pakai DNA baru. Nah, hanya pengenai rambut kan. Kamu nak cek DNA. Dia cek rambut kan, tak dapat rambut ambil sikat. Sikat pun jadi kan. Ya. Tak dapat gigi, dapat berus gigi pun jadi. Boleh cek DNA. Tak tahu ni anak aku ke tak. Nampak? Ambil berus gigi dia pergi cek tengok. Bekas gigi, gosok gigi, berus gigi tu lekat DNA dia tengok. Baik tak? Dia faham ya? Maka tak dapat tidak. Dalam haji ini adalah perpindahan buang DNA. Nah. Maka tu kita disuruh cukup jadi rukun haji. Habis. Kemudian yang kelima, tertib. Tertib pada kebanyakan rukun lah. Tertib pada kebanyakan rukun. Dia tak dapat tidak, itu habis bab rukun lah. Jadi kita nak gaji bab rukun, kita ambil pula sebintah lalu tentang wajib haji. Yang ni yang saya kata tadi, wajib kena buat. Tapi kalau kita tinggal, haji kita sah. Ni. Pertama, niat ihram di miqat. Nak kena niat di miqat. Orang haji ada 2 miqat lah. Tempat niat lah. Pertama, Bir Ali. Kedua, Karnul Manazil. Miqat kita. Miqat orang Malaysia. 2 tu yang tuan-tuan nak ingat lah. Pertama, Bir Ali. Kedua, kalau kita tak niat di situ. Lajak. Dah sampai tempat tu, kita lajak tak niat. Kita kena bayar dam. Baru bayar dam. Nampak tak? Dam seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Itu nombor 1. Haji kita sah. Kedua, melihara pantang larang dalam ihram. Dalam ihram kita ada 13 pantang larang. Semua pantang larang ni bukan benda haram, benda harus, benda halal. Tapi diharamkan ketika dalam haji. Nampak tak? 13 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi bila kita niat haji, dan perkara-perkara ni diharam, haram sementara. Nampaknya dia macam sembahyang lah. Kan ada takbiratul ihram. Takbir pada ihram, haji ada ihram, takbir ada ihram. Dia ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bila angkat takbiratul ihram, haram perkara-perkara halal, harus. Tak boleh sembang, tak boleh makan, tak boleh minum. Semua tu boleh kan? Pada asalnya. Tapi bila angkat takbir, Allahu Akbar, dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh sembang, tak boleh bergerak, tak boleh berlari. Nampak dia? Ya? Betul tak? Sementara, Assalamualaikum 12, dan yang haram tadi dia halal balik. Nampak tak? Haji pun macam tu je. Tak boleh cabut rambut, gunting misal, tak boleh. Semua tu kita akan buat waktu boleh kan. Semua tu benda boleh kan. Cukup misal, anda misal, nampak dah. Ya? Cabut ulu hari-hari, semua tu sunat dia buat. Tapi oleh kerana kita niat, bila kita niat haji, kita tak boleh buat benda tu. Sementara, haramnya haram sementara. Haram pada perkara yang harus. Bukan haram perkara yang haram. Perkara yang haram, tak haji pun haram. Haram minum arak, haram makan babi. Nampak ya? Haram bergaduh, haram. Ada haram awak dah. Yang ni lah. Yang ni haram benda yang halal. Benda yang harus tak diharamkan ketika kita berniat. Bila kita nak keluar, dipanggil tahallul halal. Bila nak halalkan dia, dipanggil tahallul. Itu panggil tahallul. Tahlul ni menghalalkan semula benda yang haram tadi. Nampak tak?
Itu artinya 13 negara lah. Mengikut modul tabung haji, ada 13 negara yang kita tak boleh buat. Ini kena jaga. Nombor 3, bermalam di Muzdalifah. Ya. Lepas kita pergi wukuf tadi, habis kita wukuf, kita kena pergi satu tempat nama dia Muzdalifah. Dia malam saja, satu malam saja dia. Kita berduduk sat malam tu. Kita tak duduk sepanjang malam pun boleh. Kita duduk sat saja, dah boleh dah diterima sebagai bermalam di Muzdalifah. Okey? Itu kita panggil bermalam Muzdalifah. Ya. Ambil rahsia dia sebab Muzdalifah ni tempat pertemuan Tok Adam, Tok Hawa. Tok Hawa dengan Tok Adam bila turun mari ke bumi, jatuh ke bumi ni, dua-dua tok nenek kita, Nabi Allah Adam dijatuhkan di Colombo, Ceylon, Sri Lanka. Nampak tak? Ya. Orang Melayu panggil Pulau Serindit. Ada burung serindit di situ. Banyak burung serindit. Dia panggil Pulau Serindit, orang Melayu panggil. Nampak tak? Singapura Temasik. Pulau Temasik. Nampak tak ya? Kedah Langkawi. Nampak tak? Dulu Indrapura nama dia. Ya. Ho Chi Minh Indragiri. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Dulu ni. Nama lama. Nama baru kita, bila Tok Adam jumpa Tok Hawa berapa lama? Tok Adam turun ke bumi, Tok Hawa jatuh di Jeddah. Jeddah tu nama Tok Perempuan lah. Nampak? Ya. Jeddah tu makna Tok Perempuan. Dia jatuh di Jeddah sekarang. Jadi dia berpisah. Tok Adam di Colombo, Tok Hawa di Jeddah, berpisah selama 430 tahun. Ya, 430 tahun tak jumpa suami isteri. Nampak tak? Allah bagi dia berjumpa balik di hari Arafah. Nampak tak? Lepas 430 tahun, dua-dua tok nek kita dipertemukan di Arafah. Tu Arafah pertemuan, mengenal. Lepas dia berjumpa di Arafah, dia turun Muzdalifah. Turun Muzdalifah malam. Dia mula bersatu semula. Nampak tak? Bersatulah cara dunia lah, bersatu kita kata nah. Okey, ya, bersatu suami isteri. Tu yang dapat anak lah. Dapat Habil dengan Qabil. Ikrimah dengan Liana. Empat beradik. Ya. Habil, Qabil dengan Ikrimah. Habil dengan Liana. Sedap nama lah. Okey. Empat beradik ini 2 kali beranak. Kembar 2 kali. Kembar mula Qabil dengan Ikrimah. Putih dua-dua segak. Kembar kedua hitam. Habil dengan Liana. Itu dah. Dia kena cross, nikah kena cross. Qabil putih nikah dengan Liana hitam. Ikrimah putih menikah dengan Qabil hitam. Dia tak kenan. Qabil tak mau, dia mau putih dia juga, sama satu perut. Mana boleh satu perut, dia kena mudarabah. Kahwin mudarabah nama dia. Dia. Maka tu berkelahi. Itu ceritanya. Jadi Tok Adam dengan Tok Hawa bersatu, yang dapat 4 beranak ni di Muzdalifah. Tu kita kena bermalam ada di Muzdalifah. Betul tu kita kena singgah dalam Muzdalifah. Kembali mengingat semula. Inilah pertemuan tok nenek kita. Yang bersatu mereka itu dapat zuriat manusia sehingga hari ini 7 bilion manusia di atas muka bumi ini adalah hasil daripada zuriat Nabi Allah Adam salam bermula di Muzdalifah. Nampak? Ya, baik. Kemudian melontar Jamratul Kubra. Lontak Kubra. Lontak ni Tok Adam, Nabi Allah Ibrahim sama juga berpisah dengan isterinya Siti Hajar selama 12 tahun. 12 tahun Nabi Ibrahim pergi hantar Siti Hajar dengan anak dia baby Nabi Ismail. Tak bagi Tuhan tak habaq bila nak jumpa, tak habaq berapa lama nak berpisah. Main tu. Satu cabaran kuat Nabi Ibrahim punya sabar. Lepas 12 tahun baru Allah suruh dia pergi ziarah balik anak bini dia. Nabi Ismail masa tu umur 12 tahun.
Ya, nah. Bila dah sampai pula, jadi cerita lain pula lah. Allah suruh sembelih pula anak dia. Itu dah lama tak jumpa 12 tahun. Jumpa dah kena sembelih pula. Allah. Maka tu Nabi Ibrahim terima perintah Allah. Bila daripada Arafah dia mimpi. Ditidur di Arafah dia mimpi. Di Muzdalifah dia mimpi lagi sekali. Di Masjidil Haram baru Nabi Jibril beritahu kat dia, kata mimpi kamu tu adalah betul. Sekarang kamu pergilah tunaikan perintah Allah. Masa dia nak pergi ke Mekah tu dia kena singgah Mina. Bila singgah Mina di tempat namanya Aqabah, ada tu bukit namanya Aqabah. Nabi Ibrahim berhenti situ, iblis terjemur yang duduk tunggu. Iblis kata, wahai Nabi Allah, lama tak nampak. Pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ibrahim kata, aku diperintah oleh Allah untuk menziarahi anak isteri aku. Ya, 12 tahun ni dah, lama ni. Pasti apa Tuhan suruh pergi? Allah suruh ziarah. Allah kata apa lagi? Itu dia, iblis tahu nampak. Allah suruh aku sembelih anak aku sendiri. Jangan buat benda tu. Tak masuk akal, tak menasabah. Menyalahi sifat manusia. Mana boleh bunuh orang tambah pula anak sendiri? Nabi Ibrahim ambil batu, balin. Nanti kita kena balin juga 10 Zulhijjah tu. Faham? Okey, itu 10 Zulhijjah kita wajib kena pergi lontarnya tu. Satu tu lah, 7 biji batu. Itu dia panggil melontar Jamratul Kubra. Kemudian 3 hari lagi bermalam, dan juga 3 hari kita kena bermalam di Mina. Bermalam, malam bukan tidur, orang Melayu kita bermalam tidur. Kena ada di Mina waktu malam. Itu artinya bermalam. Bukan malam kena cari bantai tidur. Nampak tak? Dah duduk tang tu tidur pergi lah. Dia bagilah kemah lah. Tabung haji bagilah kemah. Saudi buatlah kemah. Pada asalnya kita kena ada di Mina dalam waktu malam. 3 malam kena ada di Mina. Siang nak pergi mana pergi lah. Siang tak mau duduk di Mina pun boleh. Ada orang siang balik Mekah, malam baru dia main. Nampak tak? Dia rajin lah. Siang balik pergi. Pasal apa? Nak duduk di Mina ni kita faham dah tuan-tuan. Cabaran paling kuat sekali di Mina. Pasal apa? Kemah dah sesak penuh. Satu petak tak besar mana petak tu. Macam kita punya ruang ni. 2 petak tu. Satu petak 50 orang tidur. Ni antara 2 tiang ni. Ni besar ni. 50 orang tidur. Okey. Pakat bersilang kaki hang duduk ada kepala aku di kaki hang nampak dah. Tu lah. Masa tu tak ada lah. Tun Tan Sri pun tak ada lah. Tapi Tun Tan Sri pun bagi elok tempat. Kita orang biasa ni dia tak nak kira lah hang tua ke muda kan. Pakai Nabi kata apa? Tidak pakai bersilang kaki lah. Kaki aku ada kaki hang aku. Setahun semua hidup lagi tak biar rasa tu lah. Bila nak rasa lagi nak? Ada orang tak tahan kan? Tak boleh. Dia nak tidur hotel. Dia bisa tidur hotel. Siang balik. Tak ada cabaran lah. Tak rasa lah cabaran tu lah. Ya? Nak uji kesabaran dia. Ya? Kita tahan. Tunggu. Sabar. Tak apa. Lagu tu bagus lah. Sambil-sambil. Masa tu kita boleh berkenai. Masa tu baru kita boleh berkenai. Dapat kawan. Cik duduk mana? Hang duduk mana? Nampak tak kau berkenai? Ya. Selalu jemaah haji bila kita balik, kita berbaik balik ada hubung macam kerana kita jumpa di Mina, di Mekah saya jumpa. Di Mekah tuan-tuan masuk bilik 6 orang tu. Tuan-tuan kalau duduk satu bilik 6 orang tu tuan-tuan kenal. Saat ni keluar, turun lift pergi masjid lah. Balik masjid, masuk bilik. Mana nak kenal? Ya. Di Mina kita duduk 3 hari 3 malam. Pakak kenal habis. Pergi bilik ayam pula, budak kena queue. Duduk queue lah pergi bilik ayam lah. Tidak. Tak ada jaga standard dalam masa tu lah. Nak terkentut, nak terberak, tak ada apa lah. Tak itulah. Masa tu kita akan dapat cabaran betul-betul. Patutnya jangan lari lah. Ada orang tak faham nak balik Mekah. Tak syok, Ustaz, saya tak boleh. Saya ganggu tidur begini. Saya suka sorang-sorang duduk tidur rek. Bilik ayam saya sorang, tak campur. Jenis ada duit, nampak lah. Especially orang package. Orang package ni yang macam tu. Minta maaf lah, bukan semua orang package pun. Ya. Saya bertugas dengan Kemis ni 11 tahun. Kemis ni bertugas dengan package 11 tahun. Dua bercampur ni habis semua orang ni ya. Jadi kita nak sihat apa kan? Jangan. Kita kena terima dengan sabar. Ni bermalam 2 atau 3 malam di Mina. Ya.
Dan seluruhnya melontar 3 jamrah. Lontar jamrahnya hari sebelah. Hari sebelah ni kita lontar sebab dah dia kacau ni Ibrahim, Iblis pergi kacau pula Hajar. Dia pergi ke Hajar, dia kata, ya Hajar, suami hang dah tak betul ya tau. Dia nak sembelih anak hang. Jangan bagi sembelih. Nampak 12 tahun dia tak jumpa hang. Nampak dia dah tak betul ya lah. Nampak tak? Maka pun Nabi Ibrahim umur Nabi Ibrahim 88 tahun masa tu. 88 tahun. Masa umur dia 88 tahun. Nampak tak? Ya? Dia pergi hantar umur 70 tahun lebih lah. Nampak tak? Ya? 88 tahun ni nyok lah. Dia kata lagi yang nyok nak bunuh anak hang. Jangan bagi. Nah, Siti Hajar iman kuat. Ini perintah Allah. Dia kata. Bukan laki aku nyok. Allah perintah. Siti Hajar ambil balik. Tempat dia balik itu namanya Jamratul Ula. Jamrah yang pertama. Itu kita lontar hari sebelah. Dia tak berhenti Iblis ni. Dia pergi cari Nabi Ismail pula. Dia kata, bapa hang mau tak betul, mak hang mau tak betul. Dia kata, nampak tak? Dia nak sembelih hang, yang mak hang pun bersetuju. Jangan ikut, tak betul. Nampak tak? Maka Nabi Ismail pun ambil batu, baling dekat dia. Maka tu kita kena balik tempat yang kedua, dia panggil Jamratul Wusta. Kata dia, tu kita akan balik 13 hari kena ada, 13. Ini semua wajib-wajib haji ni. Benda ni kalau kita tak buat semua, sah kita punya haji. Tapi kena bayar dam. Kena bayar dam lah. Kalau tengok di sini, kena ikut di sini. Ada berapa? 6 ekor kambing. 6 ekor kambing. Kalau tuan-tuan tak mau buat benda ni, bayar 6 ekor kambing balik. Nampak? Boleh? Nah. Ni ada apa ni? Ni ada satu raja lah, kita punya raja. Nah. Ada lah kita punya sultan tu orang. Dia pergi haji banyak kali dah. Tapi kali ni kebetulan apa angin dia tak tahu lah nak. Dia panggil kami guru ramah tu. Guru ramah semua duduk ni. Beta. Habis Arafah ni beta tak mau pergi Mina, Muzdalifah, tak mau nak balik Mekah terus. Nak balik Malaysia. Ada urusan penting dia. Dia tanya kami, boleh tak boleh? Ustaz ni boleh? Termasuk Ustaz Hasan dah seorang. Ya. No, beta nak balik. Beta tak mau buat nanam ni, tak mau buat. Macam mana? Kita kenal lah. Tuanku kena banyak kambing. 6 ekor. Saya bagi 8 ekor. 2 ekor apa makan tu dia. Oh, macam buku kasut. Dia kata, bagi dia 8 ekor. 6 ekor kambing ya? Banyak 2 ekor. Bagi 2 ekor lagi. Ni untuk Ustaz. Bagi makan untuk Ustaz. Tu dia. Ish. Dahsyat. Dia balik. Memang dia ada perkara penting lah. Jadi dia buat apa? Dia wukuf. Dia tawaf sa'i. Gunting. 4 tu dia buat balik. Sah haji dia. Itu dia. Itu di antaranya lah. Jadi itu di antara perkara yang kita faham hari ini. Rukun dengan wajib haji tuan-tuan kuasai hari ini. Tak boleh faham lagi, jangan bimbang, jangan takut. Faham bukan saya bagi faham kepada tuan-tuan. Saya cuba memberi huraian. Lanjutan penerangan, pencerahan. Ya. Faham Allah nak bagi. Tuan-tuan kena, perempuan kena istiqamah, sabar. Sabar penting ya. Sabar, tahan, tunggu. InsyaAllah Allah akan bagi faham. Kita ada lagi 10 kali lagi nak bimbang apa? 10 siri lagi ada dah. Banyak lagi nak ngaji, jangan bimbang. Ya? Kita akan ulang perkara ini. Kalau muslimah-muslimin ada apa-apa soalan yang kurang jelas, nak tanya lah ni, silakan. Ada mikrofon kan? Ada kan? Ada mic. Siapa yang agak kurang jelas, apa-apa nak faham lah. Boleh, silakan ya. Diam, malaikat lalu. Jadi kita diam lah. Malaikat lalu, kita kena diam lah. Semua tak jawab. Okey. Tangguhlah. InsyaAllah minggu depan kita mengaji apa? Sama ya. Sama lagi ya. Minggu depan kita bagi huraian lebih lanjut lagi. Nah. Dia akan masuk 2-3 rangkai lagi ya. Dia tuan-tuan akan dapat lebih memahami dengan lebih jelas. Ya, penting ya. Itu yang paling tidaklah. InsyaAllah. Saya dulu buat kursus tabung haji. Kursus tabung haji saya buat dulu ya. Kemudian bila saya dah masuk package, dia tak ambil saya lah. Sebelum tu saya dengan tabung haji, semua urusan-urusan dengan tabung haji, tabung haji akan guna saya untuk kursus-kursus haji ni. Kursus haji tabung haji lah.
Bila saya dah 24 masuk package, tak apa nak kenal lagi no. Saat dia kat package maka tu saya kena buat sendiri lah, itu saya buat sendiri ni ya. Jadi pengalaman saya ni pengalaman haji ya, bukan calang-calang ya. Sebanyak saya dah ikut bersama dengan jemaah haji sebanyak 17 tahun. Umrah 20 lebih sejebat kan. Dan well known lah dengan tabung haji ini. Jadi bila saya buat kursus, memang tabung haji akan sokong lah ya. Boleh insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi Mekah, yang dapat pergi Mekah ni, boleh ambil kursus ni. InsyaAllah saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sehingga tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan haji dengan sempurna insyaAllah ya. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, akhirul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.